Vacuum 18 liter dry wet boleh tau. Vacuum tadi satu berkain. Tengok. Kering guys. Lepas ni macam habur-habur, big chili semua dia boleh sedut tau. Dan lah vacuum suction ni power Lepas tu boleh extend lagi dia punya hose dengan kepala yang macam ni, dengan kepala yang flat macam ni tau, untuk vacuum dekat lantai tu. So nak vacuum rumah, nak vacuum kereta, nak vacuum benda-benda basah tumpah kat rumah tu, memang sangat function weh. Bila ada vacuum softline yang memang power ni weh, dia dry dan wet punya vacuum tau. Nak buat blower pun boleh tau. Korang just tukar je dia punya hose ni dekat bahagian atas ni, boleh jadikan blower lah. Tengok ni, dia punya tank ni memang besar weh. Serius, memang berbaloi weh beli vacuum daripada Softline ni. Tengok dia punya peak power ni 2100 watt. Suction dia sampai 56,000 Pascal tau. Dia punya, so memang padu lah vacuum daripada Softline ni. So dia tengok apa yang dapat dalam kotak. Dia pakai plug 3 pin macam ni, so mudah lah. And wire dia pun memang panjang tau. Yang hose, dia punya roda dia semua letak dalam. Kalau nak pasang, kalau nak guna, dia dah bagi sekali dengan buku manual instruction ni tau. Dia pasang handle sendiri dekat bahagian atas ni. Tayar pun dia bagi sekali, kena pasang. Power function gila. Dia tak bising sangat macam vacuum aku yang sebelum ni tau. Tapi still bunyi kuat lah, tapi tak sebising yang dulu lah. So kalau kau minat juga vacuum Softline 18 liter dry and wet vacuum ni, kau boleh tekan kat bahagian ni.